New York, saya dah mula sukakan awak. Woohoo! Inilah dia, The Handler Arts Academy. Oh iyalah, dia akan habiskan program musim panas ni dulu, kemudian baru tengok tentang jadi bintang. Asalnya ni bilik saya, tapi saya Barbie. Nama kita berdua sama? Saya tak pernah jumpa sesiapa bernama Barbie sebelum ni. Saya pun sama. Apatah lagi Barbie Roberts. Saya tahu kan? Tak rasa pelik ke panggil nama masing-masing Barbie? Dan awak panggil saya Malibu. Bagus. Kita patut buat perjanjian. Bila kita jadi terkenal, kita takkan biar pisahkan kita. Hey, saya dari Brooklyn. Ada nama saya pada pintu ni. Saya Barbie. Nama kita berdua Barbie Roberts. Ini mesti kekacauan kosmos. Apa kata awak panggil saya Brooklyn? Rasanya tu lebih mudah. Tapi Malibu tak macam tu. Maksud saya Barbie. Pun tak kenal dia sebaik saya. Apa yang patut saya buat sekarang? Saya datang nak minta maaf. Sebab tak percayakan awak. Tapi mungkin pertandingan bukanlah tentang nak menang. Dan kita akan ke garisan penamat bersama. Bersama. Muka saya memang jenis yang biasa nampak. Mesti awak tersilap ingat saya orang lain. Hai Barbie. Saya tak nak dikenali. Kalau semua orang tahu saya Amy yang tu, mereka akan layan saya berbeza. Wow. Saya nak orang pandang saya dengan serius. Yang memang mustahil bila saya jadi Amy. Awak semua tak tahu macam mana rasanya. Awak berdua begitu rapat. Ia buat saya teringat tentang kita. Awak tahu? Saya tak pernah lupakan awak. Kadang-kadang keadaan tak macam yang kita nampak, Barbie. Drama ialah nama tengah saya. Saya Rafa. Saya mitos dan legenda. Kursus kostum. Apa bendanya tu? Impian yang musnah. Saya rugi. Awak untung. Lebih kepada saya cuba untuk buat. Saya nak hasilkan avant-garde tapi kesudahannya jadi avant sampah. Menakjubkan untuk amatur. Saya nak rekaan saya buatkan awak terpesona dan dipilih untuk spotlight solo. Awak berdua patut ambil je. Biar betul ni. Ia milik awak berdua. Gembira dapat kembali untuk satu lagi musim panas penuh dengan seni persembahan yang gemilang. Anda semua dah bekerja keras untuk ke sini. Tapi itu tak setanding dengan tugas yang bakal kamu hadapi. Saya dan para pengajar akan memerhatikan perkembangan kamu sepanjang musim panas. Dan kemudiannya, putuskan siapa yang akan tampil dalam spotlight solo yang berprestij. Dan dengan sukacitanya, saya umumkan spotlight solo musim panas ni akan disiarkan secara langsung dari Times Square. Cik Roberts, kamu seorang penghibur yang berpotensi tinggi. Terima kasih. Tapi bukan bakat saja yang kami hargai di sini. Tingkah laku profesional pun sama penting juga. Saya maksudkan tentang cubaan kamu mensabotaj salah seorang saingan kamu untuk spotlight solo. Saya diarahkan untuk ambil tindakan sepatutnya atau dana untuk program ni akan dihentikan. Hello, saya gembira datang ke sini. Cantik kampus ni. Harap saya tak mengganggu. Apa yang ayah buat di sini? Ayah cuma datang melawat, sayang. Kamu anggap aja ayah melindungi pelaburan ayah. Ayah nak pastikan tak ada siapa akan menghalang anak ayah yang berbakat ni menang spotlight solo tu. Tak apalah, ayah tahu macam mana nak pastikan anak ayah bersinar. Sayang, kamu tak ada kawan-kawan. Kamu cuma ada saingan aja. Hello? Awak dah terkenal di Broadway ke belum? Bagi tahu saya semua sekali. Kenapa? Takkanlah teruk sangat. Tapi cuma ada seorang Barbie. Fate, Hope, Destiny. Tak. Wow! Kebarangkaliannya tu 1 dalam 9. Tapi awak lebih berbakat dari semua yang saya kenal. Kita tengok je lah nanti.